Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada adik-adik sekalian. Saya Dr. Hana Masara binti Ahmad Mokhtar daripada Pusat Pengajian Teknologi Industri Universiti Sains Malaysia. Hari ini saya nak memperkenalkan topik yang sangat-sangat interesting dan berkait rapat dengan kajian saya di USM. Pernah dengar tak sel tu apa? Sel itu adalah the basic unit of life. Rasanya pada pelajar-pelajar yang mengambil bio di tingkatan 4, dia adalah di bab nombor 2. Seperti yang adik-adik lihat kat sini, sel is the basic unit of life. Kemudian dia akan ke tisu, ke organ, ke sistem dan ke organism. So semuanya bermula dengan sel. So setiap orang dia ada sel dekat dia punya badan. Sebab itu adalah pemula segala-galanya. Tapi tahukah adik-adik bahawa sel ni kalau di USM ataupun di institut ataupun mana-mana universiti, dia digunakan untuk melakukan kajian. Contohnya kita ada satu produk A daripada plant extract A contoh. Dan produk ni kalau kita nak tengok sama ada dia punya efek itu akan memberi kesan yang buruk kepada manusia atau tidak. So antara testing yang dibuat adalah di sel. Ataupun contoh kalau you nak tengok effect of ataupun kebaikan sesuatu produk itu sama ada dia boleh guna untuk anti-cancer ke tak ataupun anti-diabetik ke tak, dia selalu bermula dengan sel. So kajian-kajian di makmal selalunya akan bermula dengan sel, kita panggil sebagai in vitro study. Selalunya sel ni kita kena tumbuh dia di dalam satu rumah. Rumah ni kita panggil sebagai flask ataupun kat UK dia selalu panggil dalam coffin sebab bentuk dia macam coffin like macam tu. So ada dua saiz. Saiz yang pertama adalah saiz yang kecil dan yang kedua saiz yang lebih besar. So lagi besar lagi you punya rumah ni, flask ni, lebih banyak sel dia boleh tumbuh. Ini pula adalah media yang digunakan untuk culture the cell. Sama macam manusia, sel juga memerlukan makanan. Jadi makanan ni selalunya dalam bentuk warna merah air sirap ni. Ataupun kalau sirap ni warna merah ni sebagai pH indicator lah, kita letak phenol red untuk tahu kalau contoh pH tu lebih acidic, dia akan mengganggu pertumbuhan sel. Dalam masa yang sama, dia juga ada FBS. We call it as a fetal bovine serum. Fetal bovine serum ni dia diambil daripada baby lembu yang baru lahir. Dan selalunya penggunaan ini tidak digalakkan dalam cell culture sebabnya dia ada ethical problem lah, sebab kita menggunakan baby lembu yang belum lahir lagi. Seterusnya, bagi menggalakkan pertumbuhan sel ini, di mana sel itu akan mengalami mitosis, which is untuk doublekan the cell number, kita akan letak ke di incubator. Dan incubator ini dia telah disetkan kepada 37°C dan 5% CO2 level. Kenapa 37°C? Sebab dia sama dengan temperature dalam badan manusia. Dan kenapa CO2 5%? Kerana ia membantu untuk regulate the pH, untuk memastikan dia sama dengan pH dalam badan, which is between 7.2 ke 7.5. So selalu kita akan letak dalam ni sampailah kita punya flask ni dah penuh dengan sel, mari kita akan lihat di dalam inverted microscope. Jadi itu sahaja daripada saya. Jika ada sebarang persoalan mengenai sel atau mengenai kajian yang melibatkan human, bolehlah kontak saya. InsyaAllah saya Dr. Hana daripada PPTI. Boleh je cari info di PPTI, nama web, dan juga ataupun boleh je DM saya. So saya harap dapatlah something daripada penjelasan ini, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih, bye bye.